Movie apa yang buat pertama kalinya yang buatkan korang heartbroken ataupun korang susah nak move on dengan movie tu? Bagi aku, movie The Bridge of Terabithia. Movie ni bukan setakat buatkan aku heartbroken, tapi buatkan aku buat pertama kalinya jumpa crush aku. Bayangkan heroine yang cantik macam ni mati dekat ending dia. Ending dia tak tunjukkan macam mana perempuan tu, heroine tu mati. So sejujurnya bila aku tengok balik, aku still mengharapkan yang ending dia perempuan tu hidup balik. Walaupun masa kecil aku tonton movie tu, aku sebenarnya kurang faham ending dia kenapa jadi macam tu. Tapi bila aku tengok balik, rewatch balik, rupanya dia hanya imajinasi saja. Bagi siapa yang belum tonton, movie ni mengisahkan tentang seorang budak lelaki ni yang sangat-sangat pemalu dan dia ni selalu bersorangan. Tapi tiba-tiba datang pula seorang gadis lah, boleh dikatakan gadis lah kan, yang baru saja berpindah dan menjadi ataupun mencuba untuk rapat dengan diri dia. Dan dia ni berjiran pula dengan budak lelaki tu. Dan one day diorang ni telah mencipta satu dunia khayalan yang bernamakan Terabithia. So bagi korang, movie apa yang buatkan korang susah gila nak move on sampai korang besar ni? Cuba share dekat dalam komen.